Informasi Masyarakat India Mitra dengan kerjasama Yayasan Didik Negara YDN telah menyerahkan sumbangan komputer riba kepada 11 mahasiswa-siswi India daripada 127 pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang terpilih menerima bantuan tersebut di bilik Seminar 1 Bangunan Chancellery UMK Bachur. Sumbangan itu membawa mesej yang sangat jelas bahawa YDK dan Mitra amat prihatin serta mengambil berat kebajikan pelajar kaum India di UMK. Berkonsepkan tradisional Melayu Klasik, program Kuchar Surau Perdana UMK 2026 sempena sambutan UMK Our Day 2026 pada tahun ini telah berjaya menghidupkan kembali suasana nostalgia kampung dan pengukuhan semangat ukhuwah di dalam kalangan warga Universiti Malaysia Kelantan. Selain program Kuchar Surau, turut berlangsung aktiviti tradisional seperti pertandingan koyok nyo, pukul nyo dan lastik yang menyemarakkan warisan budaya dalam suasana santai di kalangan warga universiti. Lebih bermakna lagi, sebanyak 2 tan durian disediakan oleh pihak Urustia melalui kutipan khas daripada pengurusan tertinggi universiti dan staf untuk acara pesta makan durian bagi memberi peluang kepada seluruh warga UMK untuk bersama-sama menikmati musim durian pada tahun ini. Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Jinju City Government Republic of Korea memperkukuh kerjasama strategik dengan menandatangani surat hasrat LOI bagi meneroka ruang kolaborasi dalam bidang keusahawanan, inovasi, pendidikan dan penyelidikan. Majlis menandatangani LOI itu telah disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK, Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah dan Datuk Bandar Jinju Republik Korea, Tuan Yang Terutama Jo Kyo Il di Tulip Room Hotel Intercontinental Kuala Lumpur. Kerjasama UMK melalui Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business MGSEB dan Korea Selatan ini bagi merintis kerjasama strategik merangkumi sektor kerajaan, industri dan ekosistem keusahawanan. Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Pusat Pengurusan Akademik, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa mengambil inisiatif melaksanakan program sarapan percuma untuk pelajar yang menduduki pentaksiran akhir bagi semester Februari sesi 2025-2026. Pemberian sarapan pagi kepada pelajar sempena peperiksaan akhir itu turut mendapat kerjasama bahagian kesejahteraan mahasiswa, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Ewa Pelajar dan Alumni dan Majlis Perwakilan Pelajar MPP UMK. Program ini dirancang berasaskan keperluan semasa pelajar yang berdepan dengan tekanan tinggi. Lazimnya pelajar tidak mengutamakan sarapan pagi sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan sehingga menyebabkan kehilangan fokus semasa menjawab soalan. Universiti Malaysia Kelantan UMK sedang giat melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi menggalakkan amalan pertanian lestari melalui pendekatan konsep pertanian laman rumah dengan penyertaan komuniti setempat menerusi program Laman Sayur Madani. Program anjuran IFSA UMK selaku Ketua Kluster Pertanian diadakan bertujuan memperkukuh keterjaminan makanan, memperkasa komuniti serta menggalakkan amalan pertanian lestari sempena program Kampung Akap Madani UMK 2026 di Kolam Lembah Cekeli, Kampung Lawang, Telaga Bijih, Tanah Merah, Kelantan. Seramai 150 peserta daripada 15 buah kampung akan menerima kit permulaan yang mengandungi biji benih, tanah organik serta pasu. Inisiatif ini diharapkan menjadi pemangkin kepada pembudayaan penanaman sayuran keperluan harian seperti sawi, kangkung, cili padi di setiap rumah.